Ada orang dia cukup lengkapkan angka tu. Astagfirullah. Kadang-kadang komen cepat lagi. Malaikat nak catat. Nak pergi mana? Kau mana nak pergi ni? Kau apa ni? Kau main laju lagi. Saya terfikir juga macam jiwa kita ni, of course lah hari-hari diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan kalau tak ada protection. Memang kita akan terus hancur, rosak terus jiwa kita ni sebab tak ada lapisan macam fluoride tu kat jiwa kita kan. Relate terus lah Zan. Relate tak terus apa, jangan gigi risau. dan Saya jiwa. tanya, saya jawab terus. Okay. Maksudnya gigi nak kena ada fluoride. Ya. So kalau jiwa ni apa fluoride dia? Okey. Jadi Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita sebenarnya jiwa ini of course dia perlukan fluoride. Jadi apa fluoride untuk melindungi hati kita? Sebab kita kena ingat hari-hari jiwa kita ni akan dihentam dengan ujian, dan ujian boleh datang daripada pelbagai spektrum. It can be masalah dari segi relationship, masalah dari segi kesihatan, dari segi kita punya kewangan. Boleh macam-macam cara ujian tu datang untuk menghentam jiwa kita. Setiap orang lain-lain kan Dai? Betul. So that's why kenapa jiwa yang cukup fluoride-nya, dia akan resilience. Maksudnya dia kena hentam dia makin kuat. Dia kena hentam dia boleh bounce back higher. Kerana apa? Fluoride dia tebal. Okey. So apa fluoride-nya yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada jiwa kita? Ada dua amalan ni tuan-tuan jangan tinggal. Yang pertama adalah kita kena memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ni dia akan kuatkan jiwa kita. Sebab antara salah satu penyumbang pada jiwa kita jadi lemah sebab banyak dosa. Kita tak boleh nafi hari-hari kita buat dosa. Ni sekarang ni kau apa? Kau 12.5. Siapa kat sini yang belum buat dosa lagi? Cuba angkat tangan sikit. Cuba komen kat bawah. Sila komen. Ada tak kat sini yang belum buat dosa lagi? Dai, saya belum buat dosa lagi lah 12.5. Tak ada, semua buat dosa dah. Kan? Sebab apa? Sebab hari-hari kita ni memang buat dosa. Nabi sebut anak-anak Adam ni memang pendosa. Cuma sebaik-baik pendosa ni orang yang bertaubat atas dosanya. Jadi dengan istighfar boleh menguatkan jiwa, membersihkan jiwa kita tu. Okey. Yang kedua, lepas bersih, dia perlu untuk diisi. Dia jangan rumah ni kan, contohlah bilik podcast ni, kita cuci, tapi dia kosong. Dia perlu untuk diisi. Jadi isi tu dengan apa? Perlu diisi dengan cahaya. Dan cahaya tu tak lain tak bukan adalah selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu adalah cahaya. Dan bila kita selawat akan masuk cahaya dalam hati kita ni. Satu-satunya amalan ibadah yang Allah sendiri buat adalah selawat. Maksudnya Dai, istighfar dulu. Istighfar, minta ampun, bersihkan dulu. Macam Dai cakap tadi, setiap orang masalah dia different dose. Betul. Berapa banyak pula nak istighfar ni? 100 cukup lah kot untuk aku. Dosa aku sikit je. Ke 1000. Macam mana tu Dai? Okey. Pertama sekali of course kita kena refer pada mursyid ataupun guru kita. Sebab tu kita kena ada guru. Kita tak boleh seorang. Sebab kalau kita tak ada guru, kita akan jadi guru pada diri sendiri. Rasanya 20 pun cukup lah. Aku pun busy ni lagi. Contoh jadilah sampai bila-bila kau punya istighfar 20 tu. Itu pun kalau 20 kan. Okey, pertama kita perlukan mursyid, perlukan guru. Dan of course guru ni dia bukan one off datang sekali. Guru akan bagi satu dos. Okey, bila cerita masalah, kita bagi tahu apa kita punya rasa. Okey, ni dos dia 100 istighfar dalam satu hari. So kita pun ambil kita kata 100 ni tak cukup ni. Dosa aku banyak. Buat 10,000. So ada orang yang dia buat lebih banyak. Apa jadi? Esok tak buat dah. Aku dah penat. Sebab lebih baik amalan tu sedikit tapi berterusan, konsisten berbanding dengan kau buat sekali betul kau tak buat dah. Jadi kalau 100, buat je lah 100. Buat dulu 100 untuk nak didik. Sebab guru ni salah satunya adalah dia nak didik. Dia nak buatkan kita ni grow. Dia bukan bagi pandai-pandai kau. Jadi bila 100 kita dah lazimi. Sebab kau istighfar pun tak pernah. At least 100 lah dulu kan. Nak terus 10,000. Okey. Dos dia bergantung pada apa saranan guru kita. Dan yang kedua adalah bila sebut tentang istighfar dan dos tadi tu, satu part lagi adalah ada orang dia cukup lengkapkan angka tu. Astagfirullah. Kadang-kadang komen cepat lagi. Malaikat nak catat. Nak pergi mana? Kau mana nak pergi ni? Kau apa ni? Kau main laju lagi. Jadi istighfar itu pun, kita punya amalan zikir tu pun, contohlah tadi yang subhanallah 33 kali. Tu jangan ras sangat. Apa engkau apa kan? Jadi at least tuan-tuan, amalan itu perlu kita isikan dengan penghayatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akan kesan dia tu berbeza. Pada hati tu. Sebab kita menjiwai perasaan istighfar kan. Bila kita sebut, dia bukan hanya semata-mata sebut istighfar,
tapi dia merasai pengampunan dan kasih Allah tu untuk sudi memandang kita. Macam ni doktor, apa tanda Allah sudi ampunkan kita? Bila Allah izinkan kita untuk mohon istighfar. Sebab lidah kita ni, kalau Allah tak izin minta ampun, kita tak akan minta ampun. Sebab kita ni semua bergerak ni semua daripada hujung kaki sampai hujung rambut ni semua atas izin Allah. Kalau hari ni kita boleh istighfar, astaghfirullah, itu tanda apa? Allah sudi untuk ampunkan kita hari tu. Maka sebab tu tuan-tuan, jangan kita ambil sambil lewa peluang yang Allah bagi untuk kita dapat sebut istighfar ni. Itu tanda Allah sedang sudi untuk ampunkan dosa-dosa kita. Jadi memang tips dia buat walaupun sikit, konsisten. Betul. Jangan yang buat 1,000 hari ni, esok dah tak buat. So konsisten tu sama-sama kita cuba. Mungkin ada yang baru nak bermula kan, tak ingat? Betul.